Jom kita sambung ke bab 7. Tajuknya mungkin nampak agak kejam sedikit, tapi ini adalah realiti dalam dunia kuasa. Minta orang lain buatkan kerja untuk anda, tapi anda yang ambil kredit. Get others to do the work for you, but always take the credit. Sesuai permintaan anda, ini adalah huraian penuh setiap butiran dalam fail tersebut dalam bahasa yang paling mudah difahami. 1. Idea utama. Menjimatkan masa dan tenaga. Dunia kuasa ni macam hutan rimba. Kalau anda buat semua benda sendiri, anda akan cepat penat dan lambat maju. Orang yang bijak akan gunakan kepakaran, masa dan usaha orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Jadi, seperti burung hantu, biarkan orang lain yang bersusah payah mencari tikus, kerja keras. Anda cuma datang pada waktu yang tepat untuk makan, ambil hasil dan nama. Kecekapan. Dengan menggunakan hasil kerja orang lain, anda nampak macam seorang yang sangat efisien dan hebat. 2. Kisah sejarah Nikola Tesla versus Thomas Edison. Ini adalah contoh paling klasik dalam buku ini tentang siapa yang buat kerja dan siapa yang dapat nama. Tesla yang lurus, Nikola Tesla adalah seorang saintis yang sangat genius tapi dia tak pandai berpolitik. Dia yang cipta sistem elektrik AC yang kita guna sekarang. Dia buat semua kerja penyelidikan yang susah-susah. Edison yang bijak taktik, Thomas Edison sebenarnya lebih kepada seorang usahawan daripada pencipta. Dia ambil idea dan hasil kerja Tesla dan ramai saintis lain, kemudian dia patenkan atas nama dia dan jual. Hasilnya, Edison jadi kaya raya dan dikenali sebagai bapa elektrik, manakala Tesla mati dalam keadaan miskin dan keseorangan. Tesla buat kerja, Edison ambil kredit. 3. Kisah sejarah pelukis Peter Paul Rubens. Rubens adalah seorang pelukis zaman dulu yang sangat terkenal dan kaya. Taktik kilang seni, Rubens tak lukis semua lukisan dia sendiri. Dia ada ramai pembantu yang sangat berbakat. Cara dia kerja, pembantu-pembantu ini akan lukis bahagian yang besar dan susah. Bila lukisan itu dah hampir siap, Rubens cuma akan datang dan tambah beberapa sentuhan terakhir yang nampak hebat. Kredit. Walaupun 90% lukisan itu dibuat oleh orang lain, lukisan itu tetap dijual sebagai karya Rubens dan dia yang dapat semua bayaran mahal serta pujian. 4. Kenapa anda perlu buat macam ni? Masa itu terbatas. Anda tak ada masa nak belajar semua benda. Jadi, upahlah atau gunakan orang yang dah sedia pakar. Nampak genius? Bila anda kumpulkan hasil kerja orang lain dan persembahkannya, orang akan nampak anda sebagai seorang yang sangat berpengetahuan luas. Membina reputasi. Dengan mengambil kredit, anda membina nama yang besar dengan lebih cepat. 5. Cara melaksanakan hukum ini tanpa nampak jahat. Gunakan pakar. Cari orang yang dah ada kepakaran. Biar mereka buat kajian atau siapkan draft, anda cuma polish, kemaskan dan bentangkan sebagai ketua. Gunakan sejarah. Anda tak perlu cipta idea baru. Baca buku lama, ambil idea orang zaman dulu dan ceritakan semula. Orang akan ingat anda yang sangat bijak sebab tahu benda tu. Cari hamba yang berbakat. Ramai orang berbakat tapi tak ada kuasa. Mereka perlukan payung. Anda jadi payung itu, biarkan mereka kerja bawah anda dan anda ambil nama sebagai ketua pasukan. 6. Amaran. Bila taktik ini boleh backfire, makan diri. Tahu bila nak kongsi. Kalau anda ada bos di atas anda, seperti kisah Henry Kissinger dan Richard Nixon, jangan ambil semua kredit. Biar bos anda rasa dia yang paling hebat. Kalau anda ambil kredit bos, anda akan dihapuskan. Ingat hukum 1. Jangan nampak terlalu malas. Pastikan kedudukan anda cukup kuat sebelum anda mula curi hasil kerja orang. Kalau orang nampak anda cuma penipu yang tak tahu apa-apa, reputasi anda akan hancur. Kisah Kissinger. Henry Kissinger sangat bijak. Dia buat semua kerja diplomatik yang susah, tapi bila sampai masa nak dapat pujian, dia bagi Presiden Nixon yang ambil nama dulu. Dia tahu kebenaran akan keluar kemudian, jadi dia selamatkan kedudukannya dengan tidak tamak kredit di depan bos. Kesimpulan bab 7, jangan jadi macam Tesla yang buat semua kerja tapi tak dapat apa-apa. Jadilah seperti Edison atau Rubens yang tahu macam mana nak gunakan tenaga orang lain untuk naikkan nama sendiri. Kerja keras itu penting, tapi kerja bijak dengan menggunakan orang lain adalah kunci kepada kuasa. Macam jelas tak huraian bab 7 ni?